Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Muiz bin Mazli. Jadi pada hari ini saya akan tunjukkan macam mana untuk kita mengikat ikatan buku sila. Jadi yang pertama, buku sila ni biasanya digunakan untuk mengikat tali yang sama saiz menjadi tali yang lebih panjang, ataupun kita boleh gunakan untuk mengikat tiang bendera, ataupun kita boleh gunakan juga dalam mengikat tali anduh untuk pertolongan cemas. Selain itu, dinamakan ikatan buku sila kerana ikatannya yang sangat kemas dan tertutup seperti buku apabila telah siap diikat. Jadi mari saya tunjukkan macam mana cara nak mengikatnya. Yang pertama, kita ambil dua tali di hujungnya, tali yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Letakkan tali di sebelah kanan di atas tali yang sebelah kiri dan lilit seperti biasa. Kemudian ulang langkah yang sama tapi terbalik, iaitu tali kiri di atas kanan pula dan lilit. Kemudian tarik hujung tali secara serentak dan maka siaplah ikatan buku sila. Hai, nama saya Muhammad Arif Syafiq. Hari ini saya nak tunjukkan cara membuat ikatan bolan atau dikenali sebagai gelung penyelamat. Ikatan ini digunakan untuk membuat satu gelung yang tidak berubah saiz. Ia sangat berguna untuk aktiviti penyelamat, mendaki dan mengikat barang berat. Pertama, kita buat gelung kecil, lalu masukkan hujung tali ke dalam gelung seperti ini, lalu tali ini ikat ke belakang dan masuk ke dalam belakang tali dan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amirul Iskandar dan hari ini saya akan menunjukkan cara untuk mengikat tali sheep band knot atau dikenali sebagai ikatan berjambung tali. Kebiasaan ikatan ini digunakan untuk menyambung kedua-dua tali yang berlainan jenis ataupun berlainan diameter. Aplikasinya adalah seperti tali yang putus kita ingin menyambung balik, ataupun ketika perkemahan kita untuk mengikat tali kemah ataupun kanvas. Jom saya tunjuk. Pertama sekali kita perlu sediakan dua tali pertama dan tali kedua. Ambil tali pertama dan buat satu gelung. Jadi, dan ambil tali kedua, masukkan ke dalam gelung daripada bawah. Seterusnya, ikat lilit di bahagian hujung tali pertama. Macam ni. Lepas tu masuk balik ke dalam gelung tadi dan kemaskan. Masuk tadi. Inilah hasil dia. Kemas, kuat dan mudah dibuat. Itu saja. Hai, nama saya Zahra Yasmin binti Zukri dan nombor matrik saya DL22541. Hai, saya Farhana Syah binti Muhammad Syafari dan nombor matrik saya DL22508. Hai, nama saya Aminah Diah binti Saini dan nombor matrik saya DL22505. Lipat tapak kain anduh sebanyak 1 inci dan letakkan di atas kepala pesakit. Silangkan bucu kain anduh. Ikat menggunakan ikatan buku sila. Gulung lebihan kain dan kemaskan. Gulung lebihan kain dan selitkannya. Jangan lupa juga untuk kemaskan di bahagian tepi. Sediakan sehelai kain anduh dan letakkan bucu pertama di atas bahu kiri pesakit dan bucu kedua di atas bahu kanan pesakit.
Ikatkan bucu kain anduh tersebut menggunakan ikatan buku sila. Gulungkan kain anduh di bahagian siku pesakit dan selitkan di dalam kain anduh tersebut. Keluarkan 3 jari pesakit dan kemaskan kain anduh tersebut. Letakkan kaki mangsa di atas kain anduh selaras dengan bucu kain di bawah ditarik ke atas. Silangkan hujung kain anduh sebelah kiri dan bawa ke belakang tumit kaki. Kemudian kain dibawa kembali ke hadapan dan ikat dengan menggunakan ikatan buku sila.